Doktor pergigian tidak bertauliah yang menawarkan kegiatan seorang doktor gigi palsu terbongkar. Kementerian Kesihatan KKM akan mempergiatkan serbuan ke atas premis pergigian tidak bertauliah atau palsu yang dikesan semakin aktif menawar Gigi dan perawatan gigi yang palsu semakin membimbangkan. Dari 89 kes pada 2021 melonjak kepada 528 kes pada 2022. Majoritinya melibatkan rawatan braces, veneer, gigi palsu dan pemutihan gigi. Golongan doktor gigi palsu ini kebanyakannya berusia 20 hingga 30 tahun yang licik menggunakan media sosial seperti IG dan TikTok. Operasi rawatan gigi palsu ini kebiasaannya dilakukan di hotel, rumah tumpangan dan juga rumah persendirian. Seterusnya, terdapat beberapa kesan dari rawatan pergigian secara sah dan dari fake dentist. Rawatan pergigian yang sah membawa kepada pelbagai kesan positif seperti kesihatan mulut yang baik, pencegahan penyakit serius, meningkatkan keyakinan diri dan pemulihan fungsi mulut. Manakala rawatan yang diberikan oleh fake dentist akan menyebabkan jangkitan serius seperti HIV, hepatitis B dan C yang disebabkan penggunaan peralatan yang tidak disterilkan. Selain itu, rawatan yang dilakukan oleh fake dentist ini juga sering kali membawa kepada kegagalan prosedur pergigian seperti pemasangan veneer, braces atau crown yang tidak tepat. Kesilapan ini boleh menyebabkan kesakitan yang berpanjangan serta gigi menjadi longgar dan tidak stabil. Tambahan pula, rawatan yang diberikan oleh fake dentist tidak mengikut piawaian perubatan standard yang akan mengakibatkan kerosakan kekal pada gigi dan gusi. Lebih membimbangkan, kebanyakan mereka tidak menyediakan rawatan susulan yang menyebabkan pesakit terpaksa menanggung sendiri kesan jangka panjang daripada rawatan yang gagal. Oleh itu, rawatan oleh fake dentist sangat berbahaya dan mendatangkan kerugian besar dari pelbagai aspek kesihatan dan kewangan. Doktor gigi bertauliah bukan sekadar tahu merawat gigi, mereka dilatih secara intensif selama 5 hingga ke 7 tahun termasuk latihan klinikal yang ketat. Mereka berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia dan tertakluk kepada Kod Etika Perubatan dan Audit Berkala. Rawatan yang dijalankan dalam persekitaran klinikal yang bersih dan steril, menggunakan peralatan yang telah disanitasi mengikut piawaian ketat Kementerian Kesihatan. Setiap prosedur yang dilakukan dengan pertimbangan keselamatan jangka panjang dan bukan hanya sekadar untuk hasil yang segera. Dan yang paling penting, doktor bertauliah bukan hanya merawat, mereka memberikan nasihat profesional untuk memastikan kesihatan mulut anda terpelihara untuk jangka mangsa yang panjang. Sebelum anda membuat sebarang rawatan, sila semak profil doktor gigi yang merawat anda di laman web rasmi www.mmc.gov.my. Ianya mudah dan percuma, hanya perlu masukkan nama untuk melihat profil doktor tersebut. Selain itu, elakkan rawatan di tempat-tempat yang mencurigakan seperti rumah kedai tertutup, hotel bajet dan bilik sewa. Doktor gigi sebenar beroperasi di klinik berdaftar yang mempunyai lesen sah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Rawatan pergigian bukan perkara remeh. Ia melibatkan kesihatan mulut, struktur wajah dan keyakinan diri kita. Jangan gadaikan semuanya hanya kerana tawaran murah. Elakkan rawatan di rumah, di bilik hotel atau dari individu yang tiada lesen. Tindakan ini boleh mengancam nyawa. Sebarkan kesedaran ini, lindungi diri, keluarga dan masyarakat. Murah tak semestinya selamat.